Oh, ada. Oh, sok. Okey geng, dah 5 minit. Urut dulu lah. Apa cepat. Oh, sedang tu manis tu. Ni Okey. Tengok kan. Siapa yang dapat merasa. Assalamualaikum sahabat-sahabat, geng-geng, rodong-rodong. Selamat pagi, salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel aku, PM Fishing Channel. Okey, pagi ni geng, semalam ada cerita semalam. Semalam air besar sikit pada ni. Aku pergi menjala sampai ke bawah, tak dapat ikan. Aku naik sampai ke jerang atas, dapatlah 2 ekor. Dapatkan perah 3 jari dengan terubur 2 jari. Jadi aku tak buat video lah cerita tu. Tapi aku isi umpai semalam, aku buat jadi umpai. Kalau ada rezeki adalah 2 ekor tu. Semalam aku pergi menjala je. Hari ni cadang nak pergi naik ke atas. Naik ke atas sana, nak letak jaring pendek-pendek dengan menjala lah. Kalau ada rezeki lah. Air surut kan. Air surut je ni, tak boleh nak menajur. Menajur biar dulu. Tak tahulah apa hasil dia ni kan. Terima kasih yang support tu, yang selalu menonton. Kita tengok apa ada hari ni. Kalau ada rezeki 2 tajur tu, kira memang berezeki sungguh lah. Kalau tak ada, kita naik ke atas. Kita menjala sambil letak jaring. Cuba rezeki di atas pula. Okey, bot sarat sikit. Jom, let's go. Ada dah yang bergoyang geng. Umpan ikan keperah. Ada rezeki. Air dah mula surut geng. Kalau tak ada hujan seminggu lagi boleh dah melintang jaring. Ni bau ikan keperah malah. Diam je ni. Mati dah ke? Ke dah habis? Ui, habis umpan ni. Tak tahulah rembat tak apa. Rembat dah memerang je. Okey, jom tengok satu tajuk lagi. Satu tajuk ni pun diam je. Aik. Oh, lemak. Macam kena ikan geng. Sebab dia berpulas kat pokok ni. Terlepas dah baung. Ikan terubur dia tak belik macam ni geng. Terlepas dah. Tak ada rezeki semalam ikan terubur semalam. Ni bukan ikan terubur buat macam ni. Ni ikan baung ni. Tak ada rezeki geng. Dia dah belik kat sini. Terubur 2 jari semalam. Aduh. Okey lah, tak apalah. Cari rezeki lain. Tapi air tak besar ni. Kalau air besar dia banyak kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kembang pun. Kembang pun jalan saya. Ada tak ikan kawan? Ada 2 ekor. Boleh isi umpan kan? Saya lawa. Dekat je. Sekejap lagi kita isi umpan. Tebal lagi sekali. Tak ada. Dapatlah 2 ekor, boleh bubuh 2 tajuk. Tajuk BM ni satu. Bismillahirrahmanirrahim. Umpan sedang molek cantik ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bergegar lah balik lah. Air dah mula surut. Tenang air. Tak lama boleh keluarkan jaring-jaring panjang. Kita pakai jaring borok-borok je.
Ada 2 ekor, 3 ekor. Oh, mantap ni. Boleh berumpai. Oh, semua umpai padu. Saya pun padu 3 ekor. Dan kawan tajur bawah pokok besar ni yang lama berumpai. Aku umpai mati. Tak berumpai kan rugi. Bubuh je lah. Biar dia duduk tengah air. Jom. Berumpai lagi. Dia terlindung sikit. Padu mantap. Dia tak karat, dia hitam je. Bismillah. Kenalah bapak bau PM ke. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh lah. Tak banyak tempat. Ada beberapa tempat je boleh tebor jala. Yang lain malas dekat. Oi, ada anak kenerak. Kenerak tinggal. Kecil lagi. Sangat dia tajam so ni. Lepas kecil sangat ke? Bismillah. Keep. Boleh dah. Sini bukan tak nak main geng, tapi itulah minyak dia segeling lah sekali pergi. Sekali pergi segeling minyak. Oh, ada rezeki. Bau. Alhamdulillah. Tak kumpau. Rezeki bau tumpul. Bau tumpul atas. Air nak surut ni kalau air ada baung kan. Bahaya ni, sedang ni bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sembak pula. Oi. Macam ada rasa dup-dup-dup ke? Macam ada rasa dup-dup-dup. Dup-dup gitu. Kat tali jala ni. Takut kena kalus. Alah, jala pergi belakang bot pula. Ada anak ikan. Oh, 2 ekor. Boleh berumpai tajuk. Tajuk kat sini mana tah? Dia nak lampang dengan anak kemperah je. Mana pergi kat lain? Ingat ke jackpot dah tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, licin. Oi, rasa kuat ke? Rasa kuat, duk. Rasa kuat, duk ni. Adakah ikan apa jala yang berlubang-lubang ni? Tak ada dah. Oi, rasa lagi. Belum. Oh, bau lagi. Alhamdulillah. Bau dengan kerai. Rezeki lagi. Patutlah duk. Dia rezeki bau. Bau kedua. Patut anak kerai. Cantik anak kerai ha. Anak kerai jelawat. Bismillahirrahmanirrahim.
Di situ dengan sana. Sana tu dah tohor dah. Sini rajin. Tak tajuk ke. Malah nak naik ke sini. Tapi lama dah gaya orang tak menajuk atas. Ada ke? Gegur-gegur. Oh, 2 ekor. 2 ekor kemperah. Saiz. Jom kita pergi ke jerang ni. Jalan kejap. Belum isi umpan, isi jari. Try lah ni. Pot lah ni. Ada kayu pula kat situ satu. Boleh lah. Kan nak banyak kerai je, 2-3 ekor. Di sini lah water boat tadi, tapi tak boleh air laju. Tak boleh nak kawal boat. Tak ada rasa pun. Tak ada. Batu je ada. Jomlah kita pasang jaring ni. Cukup lah menjala. Ada juga rezeki. Jaring 3 inci setengah. Pak cari makan. Nah, kita tengok lah esok. 3 inci. 3 inci buruk. 3 inci setengah pendek. Nasib lah geng. Ada 3 inci pendek. Dia sepatut sampai sana pun boleh. Tapi pasang pendek je lah. Bagi camp main pusing. Okay geng, siap jaring ni geng. Pasang tepi je. Rezeki lampang-lampang ke kerai ke. Okey, siap dah jaring dah 3 inci panjang. Tak tahulah tengok petang ni atau pagi esok lah. Okey, jom geng. Kita turun ke bawah. Yang isi umpan tadi tak ada. Tak ada yang mengena. Tak mengena tak apa. Tengok petang ke esok ke. Rezeki pula. Jom. Okey geng. Sampai dah penggalan. Dapat dah baung 2 ekor ha. Ni saiz ni aku suka ni. Kalau buat pais. Buat steam tempoyak ke. Ni situ lagi sama saiz. Baung kuning. Ada anak kerai ni. Why not kot. Belah. Nanti aku cuba bawa dengan air. Ni. Keperah. Nampak mati seekor. Dah goreng. Tu dia. Kita buah air. Why ni. Dia gerang tengok anak kerai. Tu dia. Anak kerai pun nak naik perut dah. Tak tahu dah. Kena bawa balik terus hidup. Nak bawa banyak air. Penat tu. Tebing tinggi. Okey. Tengok sambungan dia geng. Okey geng. Ni ikan tadi. Ikan kerai. Anak lampam. Kemperah. Kita buat steam tempoyak lagi. Saiz ni aku memang minat geng. Makan. Sebab dia manis. Mantap. Sekejap kita letak terdapur. Kukuh lagi. Biasalah. Orang bujang masuk. Orang bujang pula. Orang lelaki masuk. Kukuh dulu. Ekor terkeluar weh. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Okey geng, selepas 10 minit, lebih kurang 10 minit, kita buang air ikan. Kena tahan sikit ikan tak terlingkup. Buang air dulu. Nanti terlebih buah. Buang. Okey, buat tu. Lepas kita masukkan paste. Paste tempoyak. Tempoyak kunyit, daun kesum dengan daun kesing. Masukkan dia.
Ejah bagi masuk dalam perut dia. Buah air sikit. Ubi. Oh, ada iklan ke? Kena balik ikan. Ikan hangit. Ni katakan tubuh dalam-dalam perut. Okey, boleh dah tu. Kita kukuh balik 15 minit. Okey, masuklah ikan goreng. Padu mantap kerai. Terperai. Anak lampau. Okey geng, dah 15 minit. Padu mantap. Ini dah masak ni. Dah menyejak dah ni. Masak habis ni. Kita tengok kan siapa yang dapat merasa hari ni. Tunggu anak aku balik sekolah. Belah ekor simpan kat dia. Yang ni buat makan-makan. Lepas dah ni cukup lah rezeki. Oi. Nasi. Ada air. Kali ni sepupu belanja air telur dadah. Kerai ni kita nak bela. Goreng buat benda. Kerai tak ada, bagi kat jantai. Ha? Tiga benda? Perai? Perai. Sedapnya air sirap. Air sirap nak adik. Baru Sirap kelapa pun sedap. Kelapa kita tanam tu. Kelapa tu tak apa lagi tu. Tak bertepuk lagi. Mana? Ini kita koyak baru lah. Baca doa. Dah ada baca doa dah. Lagi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kena Al-Quran. Okay. Siapa tak pandai makan ikan tadi? Bawa naik Quran. Makan ikan kecil je lah. Dia tutup betul handphone. Kalau kau dia tutup. Dia kau tu. Buat besar lah. Pandai tak mana? Pupu jangan makan ni dekat ke? Cicak ada. Kicap. Ambil dah rumah. Kunci rumah mana? Kicap. Tak berkicap. Makan ekor lah. Banyak nasi ni. Hari ni mesti manis sikit. Koyak baru banyak. Koyak baru banyak. Kita bagi koyak baru. Koyak lama simpan sikit. Kopok je. Baru dia sedap. Masam-masam. Ui, lalat ni bawa. Warga betul tu. Tak merah ni kan. Lada hijau semua. Makan lagi kenyang lah guna gaya. Beli kat Crossing semua hijau. Ni telur subsidi ya. Telur mana ni? Ambil je lah nak ambil ni. Ha? Dia nak lemak juga pun. Dia nak bawa perut tu. Kita ambil lemak dulu. Pandai eh. Ambil kat situ eh. Ada benda lah.
Koradai ni kan. Makan tulang je lah. Ada lambat sangat. Saya nak makan time pula. Rumah sibuk. Satu lagi depan. Nanti cakap kebun ni. Tak lagi. Budak. Datang dia ni ambil anak tu. Ambil saudara tu. Yo ni. Dia memang cuju perut dulu lah. Apa cepat. Sedang tu manis tu. Dah manis tu orang kata. Kau pergi mandi. Kau kena beli Apa lagi. sikit marik? Lambat marik ni. Buat Jor menunggu. dia Berapa kepala kali dia. kau dah tu. Padang Kau ke? Kacau dia orang nak makan. Kau cakap kalau angkat kau cakap dengan buah awak. Baik kamu kata dengan buah awak. Kamu nak sekolah dengan dia sikit. Awak ni tak tahu tu waktu rehat. Saya dah betul rumah daripada tadi lah. Saya rehat juga lah nak datang. Makan keli lagi. Lele. Dengan lirik aku cakap dia awal sikit buah datang mau. Tu lah dia tadi je kena datang. Ada dia kasih sabar sikit. Tengok Ada. apa? Dia pusing lah. Tak aku cakap ke bawa bang. Dan tadi kalau datang Dia dia pusing tahu klinik. saya. Saya banyak yang kerja ni. Kalau datang tolong saya tak telur apa. lagi ni bos. Kan? Baik. Kopok juga. Ambil juga. Besar tu pun. Kau dengar tadi ada orang lain goreng. Dia lipat buat gitu. Buat bos serius ni bos. Dia main-main. Ni abang je lah. Makan je. Hari kau bos serius ni bukan main-main. Kau buat muka serius. Dia dah nak keluar dah tadi. Saya tengok ada bos dia. Ya ke? Agak ke bos saya nak makan dulu. Datang pukul 2 boleh? Tu hari kenuri tu. Gemar air kenduri. Tak. Pergi ke? Hari nak lebih Buah hari belanja ni. Kan? Buah belanja. Nasi dia. Bos ni. Tai. Bau ular. Belanja sedap. Oh, tai lah. Buah besar. Besar. Itu bos. Dia ada. Ambil adik. Oh, dia raja ni. Atas lagi pada bos. Ada warna hijau. Ada hijau orang ni. Dia tak merah. Betul. Ada nasi tak? Kalau ada. Banyak. Ambil ikan seekor. Ada. Ambil. Untuk awak tu. Hai. Ambil kau tak nak. Angkat video tu. Penutup. Oh, tak pandai makan ikan. Angkat pinggir tu. Angkat pinggir. Pinggir. Tu, kamu nak kuah je. Ikan kamu tak makan rasa ni. Baik. Awak Okey, bagi awak makan. Awak orang KL. KL dan makan ikan. Ada lagi orang KL sini tak makan ikan. Okey. Tak ada tinggal isi. Petis sedap weh. Orang KL tak makan ikan. Petai. Esok bawa petai. Dah cakap saja bawa lah kapal. Tahu sepapan kita Oh. bobol dalam peti freezer dulu. Kat rumah tu banyak. Nanti kita masak lah. Hantar je, hantar. Itu pun nak beritahu saya. Habis. Tak ada benda dah tinggal. Habis. Tak apa tinggal kat sepuluh ni je lah. Peradai je. Pupuk KL je lambat Oh. makan. Alhamdulillah lah. Adik ambil Rik. Penat menjala tadi. Ambil terus sekali. Dapat juga. Awak ambil video Makan. time baru pian tangkap gambar tu pun nampak. Real. Buat bebek pupun. Habis. Benda lah jadinya. Yang tu tak boleh. Nanti kita edit. Nanti bahaya tu. Merokok membahayakan kesihatan. Kanak-kanak jangan tiru. Oh, tapi nasib baik kau tak pergi